duit kertas ni sebenarnya boleh dimanipulasi sesuka hati oleh kerajaan dan juga bank. Bila kerajaan cetak duit lebih banyak, inflasi jadi naik. Nilai duit kita jadi jatuh, maka kuasa beli kita semakin lemah. Dan masa tu siapa yang rugi? Kitalah, rakyat biasa yang simpan duit dalam bank. Emas lain, supply dia terhad dan ianya tak boleh dicetak ikut suka hati. Tak ada mana-mana kerajaan dalam dunia ni, tak ada mana-mana bank dalam dunia ni, tak ada ahli politik negara mana pun boleh cipta emas yang baru. Sebab tu nilai emas kekal jadi penyimpan nilai sejak ribuan tahun. Jadi kalau nak lari dari permainan politik dan manipulasi sistem kewangan, simpan sebahagian harta anda dalam bentuk emas. Emas adalah duit sebenar yang bebas dari campur tangan sesiapa. Jangan biar duit anda terus jadi mangsa permainan pelbagai pihak. Tukarkan sebahagiannya kepada emas, selamatkan duit anda, selamatkan kuasa beli, selamatkan nilainya. Dan yang paling penting, selamatkan masa depan. DM saya untuk saya bantu daftarkan akaun tanpa kos.